Okay. Seterusnya kami akan membentangkan tentang kayak. Okay. Kayak ni adalah diperkenalkan mula-mula di Inuit yang berasal daripada Greenland. Okey. Pada masa dahulu, kayak ni digunakan sebagai tempat pengangkutan di laut ataupun digunakan sebagai alatan untuk memburu. Seperti memburu ikan laut, seperti ikan paus dan sebagainya. Dan kini berkembang menjadi aktiviti rekreasi, sukan air dan ekspedisi. Jenis-jenis kayak yang terdapat di Malaysia ataupun di dunia ialah touring ataupun sea kayak, whitewater kayak dan sit on top kayak. Dan yang berada di hadapan saya ialah sea kayak. Ada 2 seat yang boleh dinaiki 2 orang dan boleh menampung seberat 2 orang. Okey, itu sahaja. Seterusnya saya akan menerangkan tentang anatomi pedal untuk kayak. Okey, yang pertama dikenali sebagai blade. Ni throat, apa panggil. Okey, ni shaft di tengah ni, dan di tepi sisi ni dipanggil sebagai grip untuk kita mendayung. Okey, itu saja. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang anatomi kayak. Kita pergi di bahagian hadapan dulu. Okey, ni dipanggil sebagai bow. Ni di atas ni dipanggil sebagai aft deck. Di tengah ini yang bulatan ni dipanggil sebagai coaming. Ruang di dalam kayak ni dipanggil cockpit. Ni dipanggil tempat duduk ataupun seat. Ujung sana dipanggil sebagai footrest. Dan di belakang ini kita panggil foredeck. Dan ujung sini dipanggil sebagai stern. Okey. Saya akan menunjukkan tentang waterline. Okey, di sisi ni sebagai, di sini panggil sebagai waterline ataupun garisan air. Dan di bawah kayak pula kita ada bahagian sebagai, dinamakan sebagai hull. Ni hull ataupun hull. Okey, itu saja daripada saya. Okey, baiklah. Jadi part saya pula, saya akan menerangkan tentang teknik kayuhan. Jadi teknik yang pertama kita ada teknik forward stroke, iaitu kayuhan untuk kita mengedepankan kita punya kayak. Jadi cara dia begini, kita akan menolakkan ke arah belakang. Macam tu. Untuk membuatkan kita punya arah kayak kita ke hadapan. Tadi saya melakukan forward stroke dan sekarang saya akan melakukan reverse stroke, yang mana kita akan membuatkan kayak kita ke arah belakang. Baiklah, jadi seperti ini. Kita akan menolak air ke hadapan supaya membuat tindakan kayak kita akan ke belakang. Begitu. Jadi itu saja. Selepas tu kita ada sweep stroke, yang mana kita gunakan untuk memusingkan ataupun mengubah arah kayak kita. Contohnya kita ingin ke kanan, saya ingin ke kanan dan saya perlukan kayak saya punya pedal yang kiri, saya akan tolakkan ke sisi saya, ke sisi ni, ke sana. Begitu. Kita kalau saya tukar ke kanan, saya akan ke sana. Ini adalah kita panggil sebagai sweep stroke untuk mengubah arah. Itu jika arah kiri. Jika arah ke kanan, saya akan menggunakan arah sisi kanan saya dan tolak ke hadapan sehinggalah ujung. Begitu. Okey, baik. Jadi yang terakhir sekali, yang keempat, kita ada draw stroke, iaitu tarik kayak ke sisi. Yang mana saya akan menggunakan kayak ni, menarik kayak ke sisi saya begini. Begitu. Ke kiri, ke kanan. Begitu. Masuk ke dalam, ke arah sisi saya. Jadi itu saja teknik kayuhan. Terima kasih. Seterusnya kita akan menunjukkan cara ataupun teknik mengangkat kayak. Okay, let's go. Okay, first kali kita ataupun yang pertama, kita akan membengkokkan lutut ataupun memfleksikan lutut.
kedua kita akan angkat paras pinggang. Yang ketiga kita akan letakkan di atas bahu. Macam ni. Dan kita akan berjalan. Okay, baik, jadi yang terakhir kita akan ke teknik menyelamat kayak, yang mana yang pertama kita ada self rescue, iaitu kita keluar dari kayak yang terbalik gunakan pedal float untuk naik semula. Seperti yang telah gambar yang telah saya sediakan. Yang kedua, assisted rescue. Rakan akan membantu menstabilkan kayak untuk pendayung naik semula, yang mana rakan kita akan bantu kita yang untuk naik semula ke atas kayak. Yang ketiga, extreme roll. Bagi saya extreme roll ni adalah boleh dilakukan oleh individu yang mahir dengan kayak, yang mana mereka akan menggunakan teknik lanjutan untuk kembali tegak tanpa keluar dari kayak. Maksudnya walaupun kayak mereka ingin terbalik, tapi mereka individu yang mahir tersebut mampu mendirikan kayak mereka semula dengan keupayaan diri sendiri. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih daripada kami semua.